Okay, still in Albania, pergi Tirana. Tirana. Okey, pergi Tirana. Right. Example lah. Bergerak tepat pukul 8. 8. Right. Sekarang kita ada di bandar apa? Kirana. Kirana. Kita berhenti baru sampai ni. Albania. Kita berhenti kat kedai Capital. Pearl of the punya menu, apa yang diorang ada. Okay, these are all the wrap and the burger nampak very delicious. Okay, kita order yang ni. Ada lagi satu. Oh. Daging Daging is it? Oh, dulu daging. Semua daging solid tak ada fries kan? Saya ambil. Okay, satu fun fact, kita diberitahu orang kat sini dia punya driving punya mentality, kalau dia nak berhenti dia berhenti. Kat tengah jalan ke, kat tepi jalan ke, orang sibuk ke, orang tak sibuk, dia berhenti tengah-tengah jalan. Macam tadi kita nampak, dia berhenti, dia keluar, dia pergi kedai beli barang. Orang pun tak boleh cakap apa-apa, tak horn, tak apa, just pergi je. Okay.
stop for a while untuk toilet break dengan rehat pasal dah duduk tak 1 jam lebih dalam bas. Kan tengah hari pun boleh, sekarang dah pukul 2. Dia tunggu sekejap. Wah, tempat ambil uduk klasik. Okey, kita sekarang naik cruise. It's just a 10-minute cruise saja. Okay, no? Are you okay?
kita dapat bilik 311. Betul-betul depan dia punya tempat makan ni. Ini tempat dia punya dapur, kitchen. Okey. Sini betul-betul depan tree. Betul-betul depan dia punya dining area. Okay, this is how the room look like. Okay, just a small room. Okay, enough. Ini nampak macam boleh buka, tapi kita lihat buka apa. Oh, tak boleh buka. Nak air. Okay lah. Macam butik. Ni this butik. Butik hotel. Bagus, dalam dia ada masak air, boleh masak kat dalam. Perjalanan kita pada hari ini dimulakan dan selamat sampai ke destinasi Sabah. Skop J ataupun dia silent J ditukar kepada Y, Skop Y. Capital City of North Macedonia. Okay, jadi kita lebih kurang termasuk toilet break 3.5 jam. Hooray! Hooray! Lama tu. Ini baru sikit. Esok kita sepanjang hari dalam bas saja. Alright. Ni daripada Macedonia. Kita makan Mexiceh. Okey, ni Mexiceh ni. Dia punya bau, dia punya rasa, tekstur semua sama dengan cakwe. Cuma dia buat bulat aja. Tengok rasa Exactly sama. Exactly sama. Sama dengan cakwe. Memang Macedonia. masjid dah. Tuan Bukit. Masakan steak. Oh,
Ni kopi kecil-kecil lagi ni. Minum teh kecil-kecil lagi. Minum teh kecil-kecil lagi. Kedai yang TV-TV-nya ya. Kapek. Ini domet lah, domet. Yang tak gantung-gantung ya. Kita beli untuk gantung. Wah, kedai instrumen lama lah. Wah, kedai instrumen lama-lama. Dah tak ada lagi ni. Oh, busuk leather lah. Buat leather. This. Oh, ni seluar-seluar. Tailor. Here they are restaurant shop. After bazaar is market. Women, children, fruit. There are so many restaurants. You can eat the kebab, bean salad, you can eat the burek with the cheese, with meat, with yogurt. Here we got under many mosques in Scotland. Now there are 40 mosques. 40 mosques is the Ottoman mosque. Many Caravanserai, many hammam. We pass there. Caravanserai hammam, and here Caravanserai hammam. After the old town, with the bath, then go to the bridge. In the river, new town. There are more than 1,000 statues. They are building new museum. This is new town. It's the non-Muslim park. The project is 800 million 10 years ago. 1 million in the pocket. After this Muslim, but here Muslim park zero. Wallahi, it is the number one. No, nak pergi kat mana tu? I nak pergi to the mosque. Dekat daerah mosque tu ada banyak makanan halal. And I nak makan steak hari ni. Oh, makan. I nak rasa satu-satu. Ni, apa ni? Ni masjid. Dalam pekarangan masjid ke? Ha? Ada. Misiam. Saya dah order misiam. Lemak bulus. Italy. 300 years Ottoman Empire make money. After 300 years, 10 years ago, the Spanish and Portugal with ship and the economy Ottoman is going down. Here, this door, the building, right side, left side, 1 kilometer is a new town. In the free time, can go eat. Ni cevapi yang kita makan dekat yang hari. Steak dia pun ada. Okay guys, sekarang kita ada di kedai Pacella. Kita nak makan kedai yang recommended by our tourist guide Mr. Lokman. Makan tradisional Macedonia. Ya, Macedonia. Tengok kedai dia begini. Ada lah macam. Dia panggil apa? Steak kebab.
Makan roti lah. Steak kebab. Kena potong dia punya roti, potong dua gini. Okey. Dan taruh dia punya daging kat dalam. Taruh 2-3. And just taruh dia punya ni, dia punya salada. Taruh lagi ya. Dan ni apa? Paprika. Paprika, taruh sikit. Okay. And we makan. Sorry. Alright, kita dah selesai custom di Bulgaria. Okay, on the way pergi ke hotel. Alright guys, sekarang dah pukul 6.50. Pukul 8 tadi pagi kita keluar kan. Jalan-jalan cross border. Jam sampai. Lepak dalam kereta ni kena rest. Berhenti toilet aja nak dekat 3 kali tadi. Fun experience kena buat. Everybody have to do it once in their lifetime, right? Inilah biliknya, Park Royal Hotel Moskva. Okay, typical lah, very small hotel, just room aja. Okay, dua bilik macam gini. Okay, tak ada apa-apa. Semua television ada lah, television, all the basic amenity. Tingkap, kita buka tingkap. Oh, ini tingkat 15. Tingkat 15 tinggi, tak ada apa-apa. Okay. Wardrobe, ada bantal spare semua ada kasih. Okay. Ini ada Xbox. Tengok Xbox. Okay, Xbox nampak? Xbox. Okay, itu je lah. Okay dah no? Toilet tak start. Buat lah ni toilet. Okay. Ada bathtub. Alright, okay.